Tak ada siapa pun yang kat dunia ni tahu tentang masa depan mereka. Yang hanya tahu tentang masa depan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling berat bagi seorang ibu adalah apabila dia terpaksa merelakan anak perempuannya untuk pergi melangkah ke fasa perkahwinan. Ialah dengan isu yang semakin hari semakin membuat rasa sempit dalam dada kita dengan kes perkahwinan yang akhirnya berakhir dengan penceraian, suami kaki pukul, suami tak bagi nafkah, suami abaikan anak-anak. Macam-macam. Puan-puan, bila kita lihat suasana sebegini, kadang-kadang kita fikir, apakah punca, apakah sebab yang menyebabkan berlaku perkara ini? Perkara yang basic, yang asas, yang sentiasa kita sebut, yang sentiasa diulang-ulang, iaitu solat. Bagi ibu-ibu yang ada kerisauan, maksudnya dia risau anak dia macam manalah anak perempuan dia nanti bila dah kahwin, apatah lagi dah tahu dah bakal tu orang yang tak solat. Jadi puan-puan, kadang-kadang kita punya kerisauan kita tu tak berlaku pun lagi, tapi kita dah risau dah tentang masa depan anak-anak kita. Tak ada siapa pun yang kat dunia ni tahu tentang masa depan mereka. Yang hanya tahu tentang masa depan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puan-puan, kita tak mampu nak fikir tentang masa depan, kita tak mampu nak usaha, tak mampu nak tahu apa benda kat masa depan, tapi apa yang kita mampu buat adalah waktu sekarang ni. Apa yang kita boleh buat?